K2 ini adalah vitamin raja segala vitamin yang boleh membantu setiap organ dalam badan kita. Vitamin D ini adalah raja segala vitamin. Ada sebab. Okey, ramai orang bertanya, apa istimewanya vitamin D3 K2 Plus? Okey, adakah dia lebih istimewa pada vitamin C? Adakah lebih istimewa pada vitamin yang lain? Jawapannya adalah vitamin D ini adalah raja segala vitamin. Ada sebab. Sebab vitamin D ni namanya sahaja vitamin tetapi sifatnya seperti hormon. Setiap organ dalam badan kita ni ada reseptor vitamin D. Jadi cuba bayangkan, kalau setiap organ ada reseptor vitamin D, bermaksud setiap organ memerlukan vitamin D. Kebaikan vitamin D bukan sekadar untuk kesihatan tulang dan ia juga penting untuk kekuatan imun sistem badan kita. Sifatnya untuk regulate dan modulate. Dia kawal selia imun sistem kita. Sebab itu pesakit-pesakit seperti pesakit eczema yang ada masalah autoimun sangat memerlukan vitamin D untuk mengawal dan menstabilkan imun mereka. Pesakit kanser juga penting untuk mendapatkan vitamin D sebab biasanya pesakit kanser dia akan ada isu imun sistem yang lemah. Jadi vitamin D membantu meningkatkan kekuatan imun sistem badan. Dan untuk lelaki dan wanita yang dah berusia juga memerlukan vitamin D untuk mengekalkan kekuatan tulang. Dan bukan setakat tulang sahaja, kekuatan otot juga dibantu dengan vitamin D. Kalau saya boleh buat summary, vitamin D3 K2 ini adalah vitamin raja segala vitamin yang boleh membantu setiap organ dalam badan kita.